Ni tempat yang famous orang buat paranormal tu. Tapi sekarang aku bukan nak bawa kau pergi sana. Aku nak ajak kau berbuka dekat satu tempat lagi. Ini dia, local brand pizza ada dekat negeri Melaka. So ni pizza memang keluar setiap kali panas-panas lah? Setiap kali panas-panas kita akan terus bawa keluar. Okey. Apa regular? Ni saiz regular kita. Regular, okey. Ini pizza apa Ni kita chicken supreme. Chicken supreme. Okay, so dia punya pasta dia dah standby kat sini, siap dengan tu dia. Yang ni carbonara, cream carbonara, yang ada bolognese. Kita ambil dulu dia punya pasta, kita ambil dia punya yang ringan-ringan, ambil air semua dulu, kita buka. Try pasta dulu. Nak try dia punya pizza. Jadi pizza apa? Ni this one tropical Hawaiian BBQ. Tropical Hawaiian BBQ. Beef pepperoni. This one meatball. Meatball. Pizza. Buat fresh. Sudah datang, top up. Berapa banyak kau boleh makan lah. Dia akan rotate semua flavor. Dia keluar non-stop. Buffet pizza yang aku tahu, mungkin ni first time aku try. Tak tahu kat Malaysia ni ada tempat boleh buat ke tak. Kalau boleh try. Nice idea lah. Ini idea yang baik lah. Buat buffet Ramadan, buffet pizza. Aku bukan suka sangat pizza, tapi pizza yang macam ni boleh jadi pilihan. Means kau rasa nak makan benda selain nasi hari tu, pizza boleh jadi pilihan. Mushroom soup. Ada ni, ada vibe old school.